You all pernah tak terima benefit daripada majikan macam kereta, rumah ataupun majikan bayarkan bil telefon? Lepas tu terkejut bila tengok cukai yang tinggi. Banyak orang buat kesilapan ni tanpa sedar. Benefit in kind ataupun BIK itu sebenarnya dikira sebagai pendapatan tambahan. Jadi walaupun nampak macam majikan bagi free, dia tetap akan dikenakan cukai. Kalau tak cukup potongan PCB sepanjang tahun, masa dapat borang EA, boleh jadi terkejut sebab cukai akhir lebih tinggi. Kalau lewat bayar, boleh kena penalti lagi. Langkah pertama, pastikan borang EA itu betul. Cek dengan teliti, especially kalau ada DIK. Kalau ada kesilapan, segera hubungi majikan. Kedua, semak potongan PCB setiap bulan. Kalau kurang, pastikan buat penyelarasan sebelum kena bayar cukai tambahan. Dan kalau tak pandai kira BIK atau confused macam mana nak handle, jangan risau. Minta tolong akaunten syarikat ataupun terus hubungi pegawai LHDN untuk dapatkan bantuan. Kalau nak lebih tahu pasal BIK, you all boleh tengok video saya sebelum ni, siri 1 hingga 3. Nantikan siri terakhir nanti di mana saya akan kongsikan tips macam mana nak khidmat cukai. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan semua dalam keadaan betul supaya tak terkejut bila tengok cukai. Nak lagi tips macam ni, jangan lupa like, share dan follow saya.